Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan kongsikan satu topik borak-borak santai je hari ini. Satu topik yang agak berat sebenarnya dikatakan oleh masyarakat setempat ini. Tapi kita cuba ringankan gaya borak kita ini. Topik tersebut iaitu peranan Al-Quran dan juga Al-Sunnah dalam membina insan madani melalui aspek politik. Kadang-kadang bila orang dengar politik ni terus rasa bosan, rasa mengantuk lah, pening lah, rasa macam tak nak dengar lah politik ni, tak nak dengar. Tapi kalau kita tengok betul-betul, sebenarnya politik ni merupakan peranan yang penting kalau kita ikut, kalau kita berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Kita dapat lihat bahawa politik ni tujuannya sangat murni. Jadi kita tidak boleh memukul rata, maksudnya memberikan pendapat yang begitu ke arah yang negatif, tidak boleh. Kita haruslah berfikir secara rasional bahawa politik ini juga mempunyai kelebihan tersendiri. Politik ini kalau yang mengikut Al-Quran dan Sunnah dapat menjaga keadilan masyarakat, dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi bukan sahaja kepada pergaduhan semata-mata. Kadang-kadang bila kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita bercakap tentang politik, timbullah beberapa pendapat yang mengatakan politik ni begitu begini, yang menjerumus kepada perkara yang negatif. Tapi kita haruslah buang sikap tersebut. Tidak boleh. Kalau kita tengok banyak kali Allah sebut pasal politik ni dalam Al-Quran. Allah SWT sebut pasal amanah dan juga keadilan. Politik ini sebenarnya amanah, bahawa menunjukkan bahawa seseorang pemimpin itu haruslah bersikap adil, haruslah menjadi orang yang jujur, tidak boleh mempunyai diskriminasi atau maksud lain, pilih kasih. Macam dalam, sebagai buktinya, macam dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT menyuruh kita menyerahkan amanah kepada orang yang berhak. Kalau kita tengok dalam erti lain, tambah pula, kalau kita tengok sunnah Nabi Muhammad SAW juga, baginda ni bukan saja pemimpin agama, tapi baginda ni pemimpin kepada negara Madinah. Dengan erti lain, baginda menunjukkan contoh yang baik, contoh bagaimana untuk menyatukan masyarakat majmuk setempat ini yang terdiri daripada pelbagai agama, iaitu agama Islam, Yahudi dan lain-lain. Dan baginda menunjukkan bahawa setiap masyarakat ini dapat diuruskan dengan berpaksikan kepada satu saja, iaitu Piagam Madinah. Kalau tempat kita sekarang macam seperti Perlembagaan Persekutuan itulah. Kalau zaman Nabi dulu, Piagam Madinah, satu undang-undang yang mentadbir di sesebuah negara tersebut, yang dipakai guna di sesebuah negara tersebut. Okey, kita teruskan kepada topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan politik yang dapat membentuk insan madani. Politik mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam membentuk insan madani ini adalah untuk meningkatkan keadilan dan juga kesejahteraan. Politik Islam juga bukan nak bukan kepada perebutan kuasa, tapi politik Islam ni menunjukkan kepada keadilan, untuk mendekatkan keadilan. Sebagai buktinya dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah SWT mengatakan, jangan biar kebencian itu membuat kita tidak adil. Saudara lagi bersuluh, itu jelas bahawa walau dengan musuh pun kita kena adil. Kita kena sentiasa menerapkan keadilan dalam aspek politik ini. Tambahan pula, kita boleh kaitkan dengan keadaan Malaysia sekarang. Sebagai contohnya, rakyat nak tengok pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang diskriminasi atau pilih kasih, yang hanya mengutamakan kroni. Pemimpin tu
Apabila seorang pemimpin itu mengamalkan seperti nilai-nilai Islam, jadi masyarakat setempat, masyarakat majmuk ini juga akan merasa aman dan juga akan merasa terpelihara sebab mempunyai pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai Islam yang sebegitu. Ini adalah menunjukkan konsep insan madani, iaitu insan yang matang, insan yang berakhlak, berfikiran maju tetapi tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, seterusnya politik ini juga sebagai wadah membina masyarakat berakhlak. Mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, politik ini apabila politik di sebuah negara ini mengikut acuan Islam, masyarakat pun akan terdidik. Sebagai contoh, kalau pemimpin buat dengan solat, insya-Allah rakyat pun ikut. Sebabnya rakyat ini sentiasa mengikut kepada ketuanya. Sebagai contohnya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa pemimpin itu merupakan, diibaratkan gembala, dan setiap gembala akan ditanya tentang gembalaannya. Dan hal itu juga menyebabkan kita sebagai rakyat perlulah memilih pemimpin yang mempunyai kriteria yang sebenar mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Hal itu sangat penting. Politik madani ini bukan sekadar buat dasar ekonomi ataupun projek mega, tapi nak bentuk akhlak masyarakat. Kalau masyarakat ada akhlak yang baik, tak kira lah siapa pemimpin sesebuah negara tersebut akan maju. Sebab itu dalam Al-Quran ada menekankan nilai-nilai seperti syura, nilai-nilai tolong menolong dan menolak kezaliman. Jelaslah bahawa politik ini menjadi sebagai wadah membina masyarakat yang berakhlak dalam mempandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, politik ini juga mempunyai cabaran pada masa kini. Kalau kita tengok sekarang, cabaran politik ini memang besar. Antara cabarannya seperti rasuah, fitnah, perpecahan antara masyarakat dan sebagainya. Tapi kita sebagai generasi muda, kita boleh belajar dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengelakkan semua itu. Banyak orang mengatakan bahawa tidak ada penyelesaian kepada semua ini. Tidak. Kita haruslah meneliti apa yang perlu kita buat, apa yang dapat memberi kita manfaat dan sebagainya. Oleh itu, cabaran-cabaran ini juga mempunyai penyelesaiannya. Antara cadangannya, kita sebagai rakyat, terutamanya peranan ibu bapa lah. Peranan ibu bapa. Ibu bapa ni haruslah mendidik anak-anak sejak dari dulu lagi dengan nilai-nilai Islam. Sebagai kata pepatah, melentur buluh biarlah dari lembunya. Sebab hal ini kerana politik ni bukan sahaja tugas pemimpin, tapi rakyat pun memainkan peranan yang penting. Apabila wujudnya rakyat yang berfikiran matang, berfikiran yang rasional, pemimpin pun akan jadi lebih bertanggungjawab. Dan kita antara rakyat saling contoh mencontoh. Hal ini selari dengan konsep insan madani yang ingin melahirkan masyarakat yang berilmu dan juga berakhlak dan juga bertanggungjawab. Jadi, sebagai penutupnya, kesimpulannya, Al-Quran dan Sunnah ini bukan sekadar panduan ibadah, tapi juga panduan politik. Bila ia diamalkan, lahirlah insan madani yang adil, berakhlak dan juga akan membawa kepada kesejahteraan untuk semua rakyat. Jadi saya harap perkongsian santai ini dapat memberi manfaat, dapat memberi lebih lagi ilmu. Kerana setiap ilmu ni jika kita kongsikan tidak rugi, akan membawa pelbagai manfaat kepada kita. Jadi saya sudahi dengan penutup dengan doa.
Mari sama-sama kita mendoakan kesejahteraan antara kita rakyat. Sama-samalah kita menjaga keharmonian antara kita, antara rakyat insan, untuk melahirkan insan madani yang berpegang kepada ajaran Islam. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna bil iman wa nasna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannatal iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna wa lana Allahumma ighfir lana shurfatina wa tana bi dhikrilana ta'ala sarijana habna min rahmatika innaka antal wahhab wal 'asri innal insana fi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلillah. Setakat itu saja daripada saya. Apa yang baik hanya datang daripada Allah, apa yang buruk itu hanya dari kekhilafan saya sendiri. Mohon maaf. Kalau anda suka video ini, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di konten seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.